Saya berada di kilang SIC Dalam Patah. Kita dapati ada juga pengusaha kilang ni menaikkan bendera Malaysia dan juga terbalik. Ini satu sikap yang memang agak biadab lah. Semula kita nak menjawab kemerdekaan. Dan kita beri contoh baru ni di Kulai. Ada juga kilang terpaksa ditutup. Jadi saya minta pihak MIP, pihak polis ambil tindakan supaya ditutup kilang ni buat sementara waktu. Tindakan tegas kena diambil pada pihak pengusaha kerana mereka tidak menghormati hari kemerdekaan kita yang kita sambut tak berapa lama lagi. Ini satu sikap yang negatif. Kita tengok berkibar. Takkanlah tak ada satu semangat kenegaraan walaupun dah 66 mereka masih tak faham lagi yang kedudukan bendera Jalur Gemilang yang dipasang balik. Cuma tu bendera Johor yang kita sayangi. Kita duduk negeri Johor ni ada mereka-mereka yang tidak mengindahkan bendera yang ambil remeh. Jadi saya harapkan MIP, polis mengambil tindakan segera di atas tindakan kelanjuran pihak pengusaha ni. Jalur Gemilang bukan mainan. Jangan terbalikkan maruah negara. Korang semua perasan tak? Setiap kali masuk bulan Ogos pada setiap tahun secara berturut-turut, bulan kemerdekaan, bulan kita kibarkan jalur gemilang. Tetapi peliknya, ada pula yang tiba-tiba memasang jalur gemilang secara terbalik. Ianya akan berlaku hanya di sepanjang bulan Ogos sahaja pada setiap tahun. Aku nak tanya, adakah ini betul-betul suatu kecuaian? Atau memang ada pihak yang langsung tidak peduli tentang maruah negara? Atau memang ada satu gerakan kumpulan lama atau organisasi yang bergerak secara senyap, mahu menunjukkan protes mereka terhadap kemerdekaan negara ini? Tak perlu aku sebut pun, korang pasti sudah boleh mengagak siapa mereka-mereka ini. Setiap tahun spesies yang sama jer yang melakukannya. Ini fakta. Sebab perkara seperti ini bukan berlaku sekali. Kes demi kes muncul, tahun demi tahun. Dan yang lebih mengecewakan, ada pula premis perniagaan dan kilang yang memasang jalur gemilang tanpa membuat pemeriksaan asas terhadap kedudukannya. Kalau tak tahu cara memasang bendera negara, belajar. Kalau tak pasti, tanya. Kalau sudah nampak terbalik, betulkan. Jangan tunggu rakyat rakam. Jangan tunggu video tular. Jangan tunggu PBT datang ambil tindakan. Dalam isu seperti ini, aku nak ucapkan syabas kepada pihak berkuasa yang berani mengambil tindakan. Sebab jalur gemilang bukan sekadar kain yang ada warna merah, putih, biru dan kuning. Dia adalah simbol sebuah negara, simbol kedaulatan, simbol pengorbanan, simbol maruah Malaysia. Dan apabila kita melihatnya dipasang secara terbalik, memang wajar rakyat Malaysia berasa marah. Aku juga nak tegaskan satu perkara. Dari sudut tanggungjawab, tiada alasan untuk cuai. Lebih-lebih lagi apabila kita bercakap tentang jalur gemilang pada bulan kebangsaan. Kalau sebuah syarikat sanggup memasang jalur gemilang di premis mereka, pastikan ia dipasang dengan betul dan penuh hormat. Kalau tak mampu nak hormat bendera negara Malaysia, berambus dari tanah ini. Negara ini tidak memerlukan pengkhianat negara seperti kamu. Kerana patriotisme bukan sekadar pasang bendera. Patriotisme ialah menghormati simbol negara yang kita kibarkan. Jangan jadikan bulan kemerdekaan sebagai bulan untuk buat kerja sambil lewa. Jangan jadikan jalur gemilang sebagai hiasan semata-mata. Dan jangan sampai kerana kecuaian manusia, maruah sebuah negara pula yang dipermainkan. Kepada semua rakyat Malaysia, kalau nampak jalur gemilang terbalik, tegur. Kalau perlu, laporkan. Kerana menjaga maruah jalur gemilang bukan tugas kerajaan sahaja, ia tanggungjawab kita semua. Jalur gemilang kita, negara kita, maruah kita. Tiada kompromi kepada pengkhianat jalur gemilang.